Pernah tak awak rasa macam, bosannya dengan benda yang awak selalu suka? Macam kawan baik, hobi ataupun bilik tidur awak sendiri. Benda yang dulu seronok, tiba-tiba rasa biasa je. Ini terjadi pada Sim kita, Luna. Dia ada kawan baik, Mai. Bar persahabatan mereka sentiasa hijau dan penuh. Jadi Luna mula anggap persahabatan mereka sebagai perkara biasa. Dia lebih fokus pada quest baru dalam hidupnya. Tapi satu hari, Maya datang dengan berita sedih. Saya akan pindah ke bandar lain, katanya. Tiba-tiba, bar persahabatan mereka mula jadi merah. Ikon sedih yang besar muncul di atas kepala Luna. Kenapa macam tu? Ini psikologi ringkas. Kita takut kehilangan. Otak kita lebih risau tentang apa yang akan hilang berbanding apa yang kita dah sedia ada. Jadi macam mana nak hargai benda sebelum terlambat? Jom cuba emisi harta karun kesyukuran. Setiap hari cari 3 benda kecil yang buat awak gembira. Anggap ia macam kumpul item istimewa dalam The Sims. Setiap harta karun akan bagi awak moodlet bersyukur yang positif. Cuba misi ini. Awak akan terkejut betapa banyaknya harta karun di sekeliling awak. Jangan tunggu bar hubungan jadi merah baru nak hargai.